Adakah 5 dinar sama dengan 5 gram? Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda, ini sangat penting. Bagi anda yang masih keliru, 5 dinar adalah tak sama dengan 5 gram. 5 dinar emas ni beratnya bersamaan dengan 21.25 gram. Berketulinan 999 paling tulin. Harga untuk 5 dinar ni sekarang sekitar 12,500 sahaja. Item ni sangat sesuai dijadikan simpanan jangka masa panjang dan mudah untuk dijual atau pajak bila-bila masa jika perlukan tunai. Kalau anda punya bajet yang besar, boleh buat belian terus secara sekali bayar dan boleh pegang emas sendiri. Namun jika belum ada bajet sebanyak itu, anda boleh saja menabung ikut bajet atau ikut gram melalui akaun emas GAP di Public Gold serendah 100 saja. Emas yang anda kumpul di akaun emas GAP tak ada sebarang cas, tak ada cas simpanan dan anda boleh keluarkan emas fizikal bila sudah cukup gram. Maksudnya bila gram emas yang anda kumpul dalam akaun emas tu dah capai 21.25 gram, anda boleh dapat 5 dinar seperti ini. Kalau anda nak saya bantu anda mulakan simpanan emas, nak dapat 5 dinar ni, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi biru dekat bawah kalau anda nak dapatkan 5 gram emas. Jangan follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.